Oh, ramainya kawan Adam. Ha. Oh, dengar Adam dia berkawan. Ya, Arif, dah penat kah? Atau relax je, kenapa tu cakap pula? Ha? Atau relax je. Biar je lah dia. Kan ada kawan dia. Dia seronok ada kawan. Mana Adam? Ada kawan dia, ada ramai dia seronok ada. Kira tak fashion mana Adam. Ada ke Adam dia berkawan dia. Wah, sekarang Adam sudah pandai berkawan lah. Okay. Nak balik. Makan aiskrim. Makan aiskrim. Adam belum mau balik. Aris nak mau balik. Tukarlah baju. Aris dah penat dah. Dah nak balik. Ajaklah Adam. Adam boleh ajak balik. Adam asyik dengan kawan dia. Wih, seronoknya kawan. Ramai kawan Adam ah. Ramai mandi. Oh, tu ada benda. Dia dah mula pandai berkawan. Adam Azim. Ais dah keletihan, adik dah nak balik. Tapi Adam tak mau keluar lagi. Aku dulu. Dia punya. Weh, tak nak. Aku dah pakai kan. Untuk fan tu. Hello. Jangan. Jangan, weh. Weh, jangan. Weh, janganlah. Aku ni, kalau orang masuk air, boleh sampai 10 saat. Selesai. 10 saatnya. Bye. Dia tak boleh lama. Kenapa? Macam mana Aris? Dah penat ke Ais? Ni kereta kita parking sini. Kereta kita parking dekat saja. Ais suka? Tak suka apa Ais? Dah penat dah? Okey. Ajak Adam pergi. Tariklah Adam keluar. Tarik Adam. Jom balik lagi dah. Adam, mari balik lagi. Panas. Ramai. Tu Adam dah bangun dah. Adam dah keluar dah. Ada. Adam dia pakai orang punya. Orang kawan dia pun suka juga dengan Adam. Okey, jom kita balik lagi Adam. Aris sudah letih. Okey. Dia seronok lagi. Adam tak mau balik, Aris dah nak balik. Adam dia seronok, banyak kawan. Adam terjatuh. Terjatuh Adam tadi. Tolak dia.
Oh, Adam, Aris tarik Adam mau balik. Adam tak mau balik juga. Lagi dia dengar. Bila Aris datang dia masih lagi nak keluar. Adam. Nak balik lagi kah? Okey. Mandi sini. Ini pakai shawl. Boleh cuci badan dulu Aris. Ya, lepas mandi cuci dengan air bersih.